Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, macam biasalah guys, hari ni aku nak review kad pen, apa orang kata, kad championship 2025, di mana championship championship telah berlangsung di Monster Fiesta tahun ini pada 20 dan 18 hingga 21 Disember. So kat situ korang akan boleh dapatkan kad-kad Monster Fiesta lah. So sebelum aku review kad-kad ni, aku minta tolong korang yang mana belum subscribe lah channel aku. Yang mana dah subscribe, terima kasih support atas sokongan korang. Aku akan, dengan sokongan korang lah, aku sentiasa bersemangat untuk buat video-video baru. Okay, so untuk review kad pada hari pertama Monster Championship, inilah dia kad dia, iaitu kad Mekamato dan Mekanaut. Ini adalah kad Fiesta pertama. Korang boleh tengok adalah logo-logo Fiesta 2024 dan 2025. Kat sini ada logo Championship. So kat sini ini adalah kad Mekanaut pada hari pertama, iaitu 18 Disember, yang korang boleh dapatkan dengan pembelian harga RM50 ke atas. So ini adalah kad Fiesta dia yang kedua. Tu dia, iaitu Mas Mana. So kat sini bagi aku ni adalah kad yang terbaik lah, memang mantap lah. So korang boleh tengok nyawa dengan attack dia agak tinggi, dan dia juga bukan kad yang bersyarat, dan juga dia punya efek adalah setiap kali kalah kosong, bila satu kad dari zone kalah masuk ke dalam deck. So kad pada hari yang ketiga adalah kad Mecha Gentar. Memang nice gila lah. So kad Mecha Gentar ni adalah, orang kata apa, kad yang agak laku jugalah. Dia habis soal agak awal lah. So ya, siapa yang tak kenal abang kawasan kan, dia memang popular lah. So kad yang hari keempat adalah kad Bobo Boy Sopan. So ini adalah kad dia. Memang nice lah. Ini bukan kuasa 3 kan. Ini adalah Taufan dengan Solar. Ini adalah fusion dia menjadi Sopan. Ini adalah kad terakhir. So kad Fiesta juga didatangkan dengan kad AR. Ini dia kad AR. Korang tengok lah, cool, memang nice gila lah. Tapi bukan korang boleh dapatkan di event, korang hanya boleh dapatkan di TikTok live. Diorang sell dekat situ lah. So aku tak tahu lah, mungkin nama dia Tok Kasar kan, sebab tu lah dengan TikTok Kasar. AR ni hanya boleh dapatkan di TikTok live saja, bukan di dekat event. Dan kad yang terakhir iaitu mestilah kad kita, iaitu kad SR. Kad SR kita, di mana dia boleh didapatkan dengan cabutan bertuah lah. So siapa-siapa yang dapat SR pada masa tu, korang akan dapat daripada cabutan bertuah. So korang memang bertuah lah. Ini adalah memang sangat-sangat susah nak dapatkan. So itu sajalah pack-pack untuk, orang kata apa, championship pada tahun ini. So inilah dia pack-pack Monster Fiesta pada tahun ini. So memang nice gila lah. Okay guys, itu sajalah daripada aku. Semoga kita berjumpa lagi. Aku rasa pack Fiesta dah habis pada tahun ni lah. Mungkin tahun depan dia akan keluarkan yang baru. So sehingga kita berjumpa lagi di tahun depan. Stay tune guys, aku akan upload lagi video yang lain. Ciao.